second video aku. Kalau yang first tu aku buat makan samyang spicy ramen nuklear. Aku still tak reti sebut lagi. And yang tu itulah first video kan. And then second video before tu sorry kalau cakap laju. Aku ni macam kereta api sikit cakap. Okay, yang second video ni aku buat jajangmyeon. Gede. Nampak tak? Nak takut. Okay. Aku buat jajangmyeon. Okay, for those yang tertanya macam mana aku buat. Okay, ni buat sendiri Tapi aku beli paste dia online lah. Aku beli paste dia dekat tak nampak. Aku buat macam mana? Macam orang-orang makeup dulu kan. Macam ni. Gitu. Nampak ke? Okay, aku beli dekat Marimogo. Kalau korang perasan dekat Facebook ada. Dia punya iklan dekat bahagian sponsor tu kan. Okay, yang ni aku beli dekat dia punya website marimogo.com. Kalau korang search dekat Instagram pun ada, Marimogo HQ tak silap. Dekat Facebook ada, Instagram ada, website ada. By the way, ni bukan berbayar Ini aku suggest dekat korang in case kalau korang nak try. Dia adalah produk Muslim don't worry. And aku beli ini juga. Siapa tahu ni apa? Okay, ini adalah pickle white radish. Okay, ini pun sedap gila. Wih, terbaik. Okay, selain daripada jajang instant paste dengan pickle white radish ni, diorang ada jual kimchi juga tau. Tapi aku tak beli kimchi sebab aku dah ada kat rumah. Aku pakai brand Yo apa entah. Tapi dah halal, don't worry. Okay, so yang ni aku buat paste tu kosong. So korang just tambah ingredients kat dalam lah. Macam aku letak carrot, timun, macam resepi yang dia bagilah. Kalau korang beli ni, diorang akan bagi resepi macam mana nak buat. And then mie dia aku pakai spaghetti. And diorang suggest makan dengan telur. So aku buat telur mata yang aku buat telur mata. And then aku standby cili padi just in case aku memerlukan kepedasan. So yeah. Oh, by the way, aku baru buat ring light ni. Kalau korang perasan kat mata aku ada bulat kan. Okay, yang tu aku buat ring light ni. Nantilah aku bagi gambar dia. Tapi gambar dia tak senonoh sangat sebab DIY kan. Sebab DIY kan. And ada supporting lighting sikit bagi dapat muka cerah sikit kan. Okay, so kita berhenti bercakap. Kita makan. Aku pakai lagi chopstick. Aku tak sure lah aku boleh pakai makan lagi ke tak. Tapi makan lapar. Bismillah. Jajak. Baca doa dulu. Sekarang ada makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar. Aku tak tahu apa rasa dia. Oh, aku pakai dulang Pakai dulang saja. Baru seronok weh. Dia tumbah macam mana weh. Macam buat spaghetti tu. Kalau korang ada macam bunyi-bunyi tak best kan, sorry tau. Aku tak beli lagi lah mic. Aku pakai earphone punya mic je. So gimana nak gaul sekali? Gaul sekali. Sebab aku pernah try tau before ni dekat mana tak adalah satu restoran Korean ni. Aku makan dah galbi dia. Tak boleh telan tu. Tahu lah saya. So memang aku marah dia makan cili banyak. Tapi tak boleh lah. I can't live without any spiciness. Wow, speaking though. Okay, so aku makan Weh, kita susah je dah pakai chopstick tu. Lagi pakai sudu dah standby. Macam nak ambil barang ni. Sedap tu. Boleh lagi kau dah lepas ni. Aku rasa kalau kasih lu best kot. Spaghetti kan susah nak ambil pakai chopstick.
boleh try beli ya. Ya. Sedap. Ni jam. Ya. Tapi ada rasa macam makan pasam buah apa dah. Ya. Nak black beans dia. Nampak tak? Macam makan bubur. Bubur kacang hitam. Ni nak habis. Abang ni banyak ni.
chili for life. You know, aku ni sejenis suka makan, tapi badan cepat naik tau. Lepas tu bila dah badan dah naik, dah gemuk, stres. Orang kata stres ni ubat dia makan. So bila aku stres, aku makan lagi. Benda tu repeat tau. Lapar, makan, gemuk, stres, makan, lapar, makan, pulang. Benda tu dia takkan stop. Dia akan sentiasa menghantui. Makan juga siapa tak suka. Ni dah habis. Tinggal isi-isi dia je. Kalau honey bee, dia makan jam-jam kan. And then mi dah habis. Dia kata mana nasi pula. Respect tu. Dia makan banyak tak kenyang. Aku ni lah limit aku. Sedap. Dah. Mi dah habis. Alah. Telur kuning tak cair. Kalau cair, win kot. Cili ya. So, korang boleh try. Sedap lagi tu. Aku perasan Pauline kalau makan ni mesti dengan ni. Kita tak ada masuk makan dengan ni. Kalau lapar je sedap. Aku nak makan cunci. Cunci ni win tu. Yap. Nak. Aku saja try beli air Bliss yang baru tu, tak tahu ada baru ke tak. Yang flavor Makisa. Sedap tu. It's passion fruit. Yang ni dapat free. Beli Maybelline dapat.
cantik yang aku nak makan ni. Kita pagi. Oh, dalamnya ada timun, ada carrot, ada bawang Holland. Holland. Ni aku tak tahu habis. Ambil dah kimchi. Last. Cili. Mic kat sini. Sekejap ya. Pelan. Okay, so habis dah sudah. Alhamdulillah habis dah sudah. Aku makan jajangmyeon tapi pakai spaghetti. Boleh guna noodles lain tapi ini yang ada kat rumah. So korang kalau rasa macam nak try makan jajangmyeon, korang boleh try beli dekat Marimogo. Jangan lupa Marimogo sedap, produk muslim. Boleh cari dekat Facebook, dekat Instagram ataupun dekat website orang marimogo.com. Ini bukan berbayar sekali lagi. Ini aku suggestkan je. Dia ada jual jajang instant paste, white radish pickles dengan crunchy kimchi. Okay, so berakhirlah sudah video kedua seorang Syafiqah. And for those yang baru lagi tengok video ni, sebab ni second video aku, so korang boleh subscribe and then tekan button like. So yeah, maybe akan ada lagi kot next video makan. Cuma makan apa? Kalau korang ada idea untuk suggestion apa yang aku perlu makan for next video, korang boleh komen kat bawah, okay? So yeah, cantik ni Amai. Nanti kan aku akan letak dia punya detail-detail ni dekat caption bawah, details bawah. Wow, aku macam YouTuber shoot. Okay lah, bye. Saya nak tahu.